Awak buat apa ni? Kesesatan? Bukanlah kemasyarakatan. Susahlah. Tak apalah, saya pergi dulu. Tunggu! Nampak macam senang kan? Kawan-kawan nak tahu apa itu kemasyarakatan? Jom ikut saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saif Adli bin Khairul Afandi daripada Setara TV PSS. Hari ini kami berada di Bandaraya Melaka bagi meninjau sejauh mana masyarakat memahami maksud kemasyarakatan. Kemasyarakatan? Itulah soalan yang rakan kita tidak dapat jawab sebentar tadi. Kemasyarakatan ialah segala perkara yang berkait dengan kehidupan bermasyarakat. Ia mengajar kita untuk saling membantu antara satu sama lain, menghormati antara satu sama lain, bekerjasama dan hidup dalam suasana yang harmoni. Tetapi, adakah masyarakat benar-benar memahami maksudnya? Mari kita tanyakan sendiri. Kini kita bersama Encik Khalif Iman. Encik, apakah kefahaman Encik tentang kemasyarakatan? Yang saya faham tentang kemasyarakatan di Malaysia, kita berbilang kaum. Kita ada Melayu, Cina dan India. Apakah harapan Encik untuk kehidupan bermasyarakat ini? Harapan saya, kita nak semua biar satu Malaysia berganding bahu lah, tak ada dalam pergaduhan ke apa ke, menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Encik. Hai, kini bersama saya Encik Arba'i. Encik, apa yang Encik faham tentang kemasyarakatan di Malaysia? Kemasyarakatan ni makna kita bercampur gaul sesama manusia lah, berbilang kaum. Apakah harapan Encik untuk hidup bermasyarakat di Malaysia? Kita sama-sama manusia mau berbuat baik, jangan gaduh-gaduh. Terima kasih Encik. Hai, kini bersama saya Akak. Saya Natasha, saya Nabila Dan Akak Aina. Akak, apa yang Akak faham tentang kemasyarakatan di Malaysia? Kalau untuk akak, untuk saya faham maksud kemasyarakatan tu ialah kehidupan masyarakat. Maksudnya dalam masyarakat ni kita juga akan saling membantu antara satu sama lain, menghormati antara satu sama lain. Sebab dalam masyarakat ni ada banyak kategori. Contohnya macam saya remaja, awak kanak-kanak, kita juga ada warga emas, betul tak? Okey. Apakah harapan Akak untuk tentang hidup bermasyarakat di Malaysia ini? Saya harap masyarakat di Malaysia sentiasa berganding bahu, sentiasa membantu, tolong-menolong dan Malaysia akan sentiasa aman. Terima kasih Kak. Itu sahaja dari saya. Berdasarkan tinjauan hari ini, hampir semua orang mempunyai kefahaman yang sama. Kemasyarakatan bukan sekadar tinggal di dalam kamus, tetapi perlu diamalkan dalam kehidupan. Untuk melahirkan masyarakat yang harmoni, sebagai masyarakat kita boleh melakukan 3 perkara kecil, iaitu memberi salam, saling membantu dan saling menghormati. Jika setiap masyarakat di Malaysia memainkan peranan yang sebegitu, Malaysia pasti akan menjadi negara yang paling aman dan makmur. Sekian dari saya, Setara TV PSS. Baca, tonton, teroka. Bye semua. Terkejut aku.